First time saya nampak pakai perangkap kilat. Perangkap kilat kat atas tu ada satu biji perangkap kilat pakai wire 16. Pakai wire 16mm. Tarik dua lapis naik atas, ikat pakai timah dalam pipe. Perangkap kilat. Perangkap kilat pakai apa? Pakai wire 16. Nak kelakar tu tak kelakar lah. Tapi ada yang kelakarnya ni. Nampak? Ni bukan saya punya kerja ni. Ni tak tahulah siapa punya kerja. Dengan apa? Chamber tak tanam. Chamber tak tanam. Dia punya catwell nampak profesional. Catwell dia nampak profesional pakai catwell bagai. Tapi longgar. Mesti tanah sebatang yang dalam ni. Saya cek ohm tadi 107 ohm. Baik, tak payah buat perangkap kilat kalau 107 ohm. Ya. Ni bukannya orang cakap apa? Lightning strike. Lightning trap. Nak trap mesti dia punya apa orang cakap? Dia punya apa ni? Dia punya resistance mesti power kan. Bukan 107 ohm. Perangkap kilat pakai macam ni. Dengan chamber tak tanam, tak berapa lah kena godek dengan masjid ni. Ajakan right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa yang bersalam.